Dekat bandar JB ni biasa diorang order sarapan apa pagi-pagi? Terima kasih. Bagi view lawa sikit. Oh lama. Hantar dekat Balai Polis Depo. Bagi hantar makan. Situ Okay. Sini dah senang lah. Hantar makan kat depan ni je. Terima kasih. Order cash tapi dia bayar QR. Kenapa ada orang yang tak suka kalau customer bayar cash tapi dia nak QR. Aku tak suka ambil cash daripada customer. Sebab apa tau? Kau belum kena lagi macam mana customer bayar pakai duit koyak, pakai duit shilling. Ada macam gitu baru korang serik lah. Sebab aku pernah tu dapat RM50 koyak, dia selotip daripada belakang kan. Pakai duit shilling pernah sampai RM15. Tu antara sebab yang aku tak suka pick up cash daripada customer. Aku lebih suka diorang QR.